kita kena hormat suami tanpa syarat. Allah memuliakan kita tanpa syarat. Allah bagi kita rezeki tanpa syarat ya. Kalau bersyarat, kita tak layak ada di sini hari ini. Jadi kita taat perintah Allah tanpa syarat. Yang suruh kita taat suami, mulakan suami Allah. Kita buat kerana Allah, bukan kerana suami. Tapi siapa yang masih lagi tak boleh keluar daripada belenggu fikiran, dia taat suami kerana suami. Bila suami buat perangai, buat masalah, suami ni dia tak faham lagi taat tu kerana Allah. Wahai para wanita, para jemaah sekalian, diri kita sangat istimewa apabila Allah jadikan kita sebagai wanita. Allah meletakkan kita boleh masuk mana-mana pintu syurga Allah dengan 4 perkara dan Allah ikat dengan suami. Sebab apa? Daripada suamilah pahala sabar kita. Wahai para wanita sekalian, gudang pahala kita yang utama bukan di pejabat ya. Yang bekerja ni, bukan di luar orang berniaga. Gudang pahala terbesar wanita adalah di rumahnya sendiri. Yang mana 3 perkara itu dia boleh dapat di rumahnya sendiri. Subhanallah. Jangan kita melihat suami yang menguji sabar kita, tapi kita lihat Allah yang menguji kita, suami perantaraan. Jangan kita lihat anak yang menguji sabar kita, yang uji kita sebenarnya Allah, anak perantaraan. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, apabila hamba-Ku diuji, Aku akan mengutuskan bersama ujian tersebut malaikat bersamanya. Dan aku akan bertanya, ini hadis kursi ya. Dan sekiranya hamba-Ku itu terima dengan redha dan sabar, dia berhak mendapat redha-Ku, yakni syurga Allah. Tetapi sekiranya hamba-Ku menerima ujian itu dengan marah, dia juga akan mendapat kemarahan-Ku. Masya Allah. Setiap kali apa yang berlaku, anak tumpahkan air, Allah sedang test kita. Tapi kita rasa anak tu yang test kita. Menguji sungguhlah budak ni. Menguji sungguhlah. Awak ni sangat menguji sabar saya lah. Sebab itu bila kita nampak suami yang menguji kita, kita marah sangat pada suami. Kita lupa di sebalik itu Allah yang sedang menguji kita.